Time to sahur. Aku masuk. Ya, ringgit. Diesel tau. Diesel eh? Serius lah. Palu dan bali Itu yang top bali. Top tu je aku tahu. Adai pada syahri Ramadan Haji Sarati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa sehari daripada menunaikan puasa bulan Ramadan di tahun kerana Allah Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ni akan buat vlog sahur. Sekarang baru pukul 4.30. Tapi itulah, ada beberapa monyet-monyet ni tak bangun lagi. Barai kat mata. Nak buat macam mana? So let's go. Kita kejut lah seko-seko ni. Wih di Awan. Awan. Ui, dapat setengah Awan. Bagus lah. Sahur apa? Masuk toilet pula budak ni. Time to sahur. Aku masuk. Sini. Tunggu sini. Sedang. Tumpang mana kereta? Okay guys, saya hari ni jadi driver dia orang. Kita orang nak pergi sahur dekat, tapi sekarang ni disebabkan minyak dah kehabisan, so kita orang nak pergi isi minyak dulu. Nampak tu dah berkelip. So kita pergi isi minyak dulu. Okay, let's go. Tak payah ulang banyak kali kot. Orang dah faham dah. Betul lagu ni. Bukanlah yang dia punya. Ada. Aku dah lupa tak ingat lagi, tapi aku masih ingat lagi. Alamak, salah diri. Tutup dah minyak. Sis. Ya, ringgit. Diesel tau. Berapa ni? Diesel eh? Serius lah. Okay guys, kita dah selesai isi minyak. Sekarang ni kita nak pergi sahur kat Safa dekat Muar. Bukan. Oh, salah. Jauh nak pergi Muar. Alah, sekejap ni pergi Muar, 5 minit je. Nak sampai dah ni. Okay, dah habis. Oh, tiba-tiba waktu sakit dadaku. Entah. Ini cowok cacat jadi. Dengar syair Arab lah. Walu dan bali. Itu yang top bali. Top. Tu je aku tahu. Osman sama je. Osman rasa sama je. Si nasi kandar lebih baik dan lebih bernas. Kau tak ingat kita lalu kot. Kau tak ingat ke kisah silam kita bersama Osman? Kau pernah couple dengan Osman? Bukan. Tapi tu kisah lampau. Dia terlalu panjang cerita. Jadi saya tak nak cerita. Jadi kau dengan Osman? Jangan salah faham. Okay guys, orang-orang gini memang ajaran dia sesat. So, nikmati je lah kehidupan ni. Tak nak cerita nanti dia lebih-lebih je. Dia dah sampai dah. Paling mahal. Oi. Minum panas. Boleh ni? Minum panas? Boleh. Kita ni ada. InsyaAllah. Tak boleh aku minta alien duit. Kita ni ada. Kau nak roti apa? Cukup lah. Saya 4. Buatkan ni. Bagi Aku dah roti kosong tu, 4-4. oh dah.
Siang semua. Ada ni satu, ni satu. Aku kosong lagi satu lah, aku kosong lagi satu. Aku kosong lagi satu. Tadi yang 4 tu kan, satu buat 2. So betul ni buat. 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. Ni aku tanya. Orip. Dugaan puasa. Aku tahu kau tak pernah puasa, tapi aku saja nak tanya. Dugaan kau berpuasa. Tahan nangis. Wish. Tak nanya? Nangis kan boleh buat batal puasa. Macam mana dah asyik-asyik teringat, penat juga. Faham? Tak nangis tu, tapi Okay, puasa. next. Dua kali dah Zik kau buat aku. Ya, menahan lapar dan dahaga. Sama, semua sama. Sama kot. Oh. Saya bukan puasa ni tak ada masalah. Tahu saya tinggal lah. Tarawih lah. Terawih full dia tak? Tengok muka macam sekali je pusing. Nampak muka ni tak pernah full lah. Oh, Tapi banyak tinggal lah. baik tinggal. Saya mencuba memperbaiki. Asal dia lama aku sekejap. Sebab kata-kata dia cuba ikhlas. So, janganlah tinggal tarawih dan jangan tinggalkan ibadah kamu. Jangan tinggalkan saya juga. Janganlah tinggalkan saya. Cakap. Tu yang puasa. Bulan puasa lah. Disebabkan sekarang ni aku duduk rumah seorang, rumah sewa. Ujian aku tu lah, tak pernah bangun sahur. Wih, tapi puasa penuh. Semua. Alhamdulillah. Bagus. Bagus saya budak Asal kat mana? Asal Selangor. Asal Selangor. Tak Selangor je. Ya doh. Ya doh. Selangor ayah dia Kalau tak cukup nanti aku transfer ke awal sikit. Bye. Kan guys, ini namanya roti bakar. Oh gitu. Ni guys, saya try mukbang lah. Khairul Amin. Orang nak tengok kan. Ni cara Khairul Amin lah. Saya tak claim dia tapi cara dia. Gurau je, gurau. Ni cara. Ni cicah dengan kari. Wih. Woi, sedap tu kaki member. Bukan. Tak berselera lah nak makan. Ni cara foto. Oi. Bertambah Tak, yang tadi orang bagi. Ni pun bertambah ke? Tak, ada orang bagi. Ada orang bagi. Tak bayar orang nak. Ni satu pinggan. Ni satu pinggan ada berapa? Ni 2 pinggan. Salah mana ada. Tak kira lah macam tu kan. Tak kira lah. Ni 2 pinggan. Ni 2 pinggan. Ni satu pinggan ada 2 kan? Ni satu pinggan 2 kan? 1, 2, 3. Oh, je tu. Ini dia punya. Ya tu. Dia punya. Terbukti lah. Ini makanan setengah daripada perut dia. Nak tengok cara mukbang sebenar. Ini satu lagi. Macam mana mukbang prime? Mukbang prime. Prime mukbang. Ni kalah. Apa Omel? Apa nama dia? Apa? Haris Ahmad Ha? Lama itu Khairul pun. Amin. Haris Ahmad. Haris Ahmad jauh Jauh Nak siapa betul? Itulah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu Samaradin mengadai pada syari Ramadan Haji Syarati Lillahi Ta'ala. Saya akan berpuasa sehari daripada menunaikan puasa bulan Ramadan di tahun kerana Allah Ta'ala. Amin. Doa pepen. Alah, Raven. Tak payah. Ya. Itu. Itu. Yang awal itu TV3. TV9 lah. TV9. Okay. Apa? Tadi kita makan roti. Aku tak tanya lagi. Oh ya belum. Sabarlah, bagi aku tanya lah, bagi aku tanya. Salah skrip pula. Tadi makan apa? Makan apa? Oh tadi makan roti kosong. Cukup lah untuk saya berpuasa. Oh. Mahal. Total harga berapa total? Oh roti kosong dia mahal. Dalam RM3, RM4.5. RM1.2 murah. Datanglah nasi kandang kalau nak. Okay guys, kita ada seorang yang introvert. Hari kalau rakam dia tendang je. Tak tunjuk rambut dia. Tadi makan apa? Bukan.
Sorry. Ha? Aku kosong. Total berapa total? Kita satu je. Cukup ke? Cukup. Kena cakap tadi. Sepanjang aku duduk seorang, aku tak Okey, dah makan habis. sahur. Okay. Amboi dia. Sekarang ni kita nak tanya lagi seorang. Okay, ha. Makan apa? Aku makan nasi lemak lobster. Ui. Ui. Apa yang korang nampak tadi tu placement lah. Ui. Okay, total apa total? Total lobster saiz big lah, RM1.50. Mai murahnya. Kedai mana kau pergi ni nak pergi juga? Kan, kedai yang aku pergi rare-rare lah. Ui, baik. Oh, tertentu yang pergi. Sambal aku import Cameron ni lah. Dia rasa strawberry sikit lah. Jadi ni dalam perjalanan nak balik. Kita dah habis sahur guys. Aduh, Raja makan ni pula. Raja main kucing? Ada kucing boleh je. Nak ikut kita balik. Rasa pandang depan tu. Macam susah nak masuk tu. Struggle. Nampak terseksa lah. Sebab sikit lah kau boleh. Pusing lah. Lambat lah bukan? Nampak tengah usaha mencari. Tak nampak struggle. Nah, panas. Tadi cari ada sesiapa yang jumpa, sila kontak nombor saya je lah. 999. Janganlah. Lain. Itu bapak aku jawab ni. So ni dah sampai. Kita baru sampai je. Jadi setelah selesai sahur, tak hampir 1 jam pun. Lebih tu. Sahur je kan. Aduh, sakit perut tu masuk angin. Oh, masuk angin pula. Masuk angin pula. Naik kot. Ui, sakit perut tu. Macam main roller coaster. Ini rabbit. Jom, turun. Oh, tak lagi lah. Abang aku ada. Kata tak bawa abang aku. Borak apa ni? Ha? Borak apa ni? Sakit perut. Sakit perut. Tak jadi tak? Shooting awal ni. Jadi pagi lah. Shooting tu bukan yang Itu bukan. bukan. Itu shoot paling kau. Tahu? Ni enggak lagu kau. Atas sekali, tekan atas sekali. Ha. Tidak. Ha, experience semua tu. Okay, saya dah selamatkan keadaan guys. Nasib baik saya handsome guys. Salah tekan juga okay dah, handsome. Saya dah menyelamatkan keadaan guys. Daripada Aziz kena marah, dia dah gelabah dah tu. Okay, apa perasaan anda Malu? Malu tu kurang, takut tu je. Dia tu orang gila. Takut dimarahin. Dah pegang nak kunci. Okay, dah kunci belum? Tak tahu belum. Dah tu. Dah pula. Oh, penat belah kerja dia. Okay, kali ni sudah saya. Okay, bye. Itu saja daripada kita orang. Jadi tunggulah next part. Mungkin ada vlog berbuka puasa. InsyaAllah. So kalau banyak tak formal kan, sebab kita orang pun baru first time nak buat. Jangan lupa subscribe. Subscribe, Subscribe, okay. like, share, Okay, bye. komen baik-baik lah. Okay. Kalau boleh like promote kat kawan-kawan kau kan. Betul. Walaupun kita orang tak berapa nak handsome, tapi handsome juga tu. Jadi bye, itu saja daripada kita orang. Okay. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.